selama dia tidak melanggar syarak, keputusan dia dah benar. Saya rasa itu prinsip hidup kita. Sumber hukum kita ni apa? Quran, hadis, ijma', qiyas. Ya, betul. Selagi Tok Guru bersandar kepada Quran, dia ada alasan dia Ya. berwalak kepada orang kafir itu, mengambil mereka sebagai pemimpin yang dipercayai sepenuhnya. Kalau Dulu PAS bekerjasama dengan DAP, bukan berwalak dengan DAP. bukan, kerjasama tu ada syarat dia. Sama juga, Zahid kata ada syarat sekarang. Percaya Zahid. Saya dengar tak percaya Zahid. Boleh tanggung. Selagi dia kenal dengan syarat. Tok Guru ni dia master dia siasat syar'iyah. Tahu. Jadi Tapi Datuk Seri, Jadi saya rasa orang yang tak tahu kena merujuk pada orang tahu. Kalau kita tak tahu, lepas tu kita buat macam tahu. Jadi kita ulas Tapi kalau lemah. langsung tak boleh nak soalkan. Ini bukan soal syarak, MB. Ini siasah, ini politik. Ya. Dan beliau buat tafsiran Ya. berdasarkan kepada keadaan siasah.